Kepentingan membaja di ladang getah adalah untuk pertama, mempercepatkan pokok getah membesar. Kedua, membolehkan pokok getah tersebut ditoreh dengan lebih awal. Ketiga, meningkatkan hasil lateks dan kayu getah. Keempat, mengurangkan pertumbuhan rumpai dan kos mengawalnya. Kelima, merangsang pemulihan kulit baru setelah ditoreh. Dan seterusnya bagi mengelakkan serangan beberapa penyakit daun. Baja terbahagi kepada dua jenis utama, organik dan bukan organik. Namun, kebiasaannya baja yang digunakan untuk ladang getah ialah baja bukan organik yang terdiri daripada baja tunggal, baja campuran dan baja sebatian. Namun, dewasa ini, terdapat juga baja yang dikenali sebagai baja bio atau biofertilizer, di mana baja ini adalah gabungan campuran unsur nutrien seperti nitrogen, fosforus dan kalium dengan kandungan bahan organik serta mikrob baik. Sebelum membaja, pastikan kawalan rumpai telah dijalankan di kawasan yang hendak dibaja. Dos atau kuantiti baja yang digunakan adalah seperti yang disyorkan mengikut umur pokok. Kawasan yang perlu dibaja adalah merujuk kepada akar serabut, iaitu akar yang aktif menyerap nutrien ke dalam pokok. Untuk pokok muda berumur 15 bulan ke bawah, akar ini berada di sekeliling pokok. Oleh itu, baja perlu ditabur di sekeliling pokok mengikut saiz kanopi. Bagi pokok matang, baja ditabur di antara barisan pokok dan elakkan menabur di pangkal pokok. Untuk kawasan berteras, kehilangan baja boleh berlaku akibat larian air, terutamanya pada musim hujan. Oleh itu, baja mestilah ditabur di sebelah dalam teras menjauhi tebing.